Okey, Assalamualaikum dan sejahtera. So, saya serap membaca komen-komen di mana kebanyakan para peniaga online secara WhatsApp mereka buat iklan, mereka membuat direct iklan tu ke WhatsApp mereka, dan banyak lead masuk banyak lead masuk tetapi tiada jualan. Kenapa ini berlaku So ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah closing anda tidak bagus. Okey, tetapi anda telah berniaga lama patutnya anda punya copywriting untuk closing memang dah cukup power lah. Cuma bila nak buat iklan ramai masuk tetapi tiada jualan. Adalah 100 masuk 2 jualan. Penat untuk menyewa WhatsApp tapi 2 jualan saja. So sebab nombor 2 ada disebabkan anda tidak filter WhatsApp saya masuk. Okey, seartinya semua orang boleh hantar. Semua orang yang minat dia tanya. Tapi dia tak nak membeli, dia saja nak tanya. So ini adalah satu faktor yang menyebabkan anda tiada dapat jualan. Apabila anda buat sistem begini, sudah tentu jaminan 90% daripada anda punya iklan WhatsApp yang masuk tiada jualan. Okey, kenapa ini berlaku juga? Okey, ini berlaku disebabkan anda tidak filter. Anda buat iklan, anda kena filter anda punya WhatsApp yang masuk ke WhatsApp anda. So bagaimana untuk filter ni? Ini terbanyak anda memerlukan sebuah website atau sales pages untuk anda filtering WhatsApp yang masuk ke anda adalah hot audience atau pembeli yang berpotensi. Sebagai contoh anda buat satu iklan di Facebook Ads ke iklan mana-mana, semua orang minat, diklik terus ke website anda. So anda dah menerangkan tentang produk anda atau perkhidmatan anda satu persatu di dalam website atau service anda dan mereka telah membacanya. Itu adalah pandangan asas tentang anda punya perkhidmatan. Okey, so mereka berminat, mereka akan klik WhatsApp anda dan bertanya pada anda. So orang ini adalah orang yang berpotensi tinggi. Tapi mereka yang tengok baca je, oh ni tak nak lah. Mereka tidak akan tekan WhatsApp kerana mereka dah faham tentang produk tersebut dan mereka tidak berminat. So mereka tidak akan klik WhatsApp tersebut. Okey, so dengan cara ini, bila anda buat iklan sebegini, sebelum ini anda gunakan direct WhatsApp lead ke WhatsApp, memang anda dapat satu minggu lebih kurang 300 WhatsApp. Tapi bila anda buat sistem begini, WhatsApp akan masuk lebih kurang 100 WhatsApp lah sebab anda telah filter. WhatsApp anda berkurang tetapi WhatsApp yang masuk ada berkualiti. Dan nombor telefon yang anda dapat itu juga adalah potensial mereka yang hendak membeli tapi belum membeli. Ada di tangan anda. Sebelum ni mereka tindak membeli, yang belum membeli tapi semuanya memang tak nak beli. Cold audience dia panggil dia. So yang ini hot audience, mereka dah baca tu, nak baca teliti. Ada masa ke nak baca sampai anda satu boleh WhatsApp anda. Artinya mereka nak, tapi mungkin mereka tak ada duit. Mereka terlupa, mereka tak ada masa. Mereka masa tengah sibuk dengan mereka tas-tas mereka lain. So anda boleh flow up mereka. So early demikian, pada tahun 25 ini hingga bertahun lepas lah sepatutnya saya beritahu WhatsApp harus mempunyai website. Tak kira guna website, tak semestinya website digunakan untuk membuat jualan produk secara otomatis gunakan website, tidak semestinya begitu. Website banyak cara. Website untuk WhatsApp atau website untuk anda buat jualan secara otomatis pun boleh dilakukan. Terdapat dua. Sebenarnya website terdapat dua cara dia. So jika anda guna WhatsApp, ini cara dia. Pun kena perlukan website juga. So, perlu ada website dan jika anda berminat untuk mendapatkan website, kami akan berikan tutorial atau modul untuk membina website menggunakan Canva website. Sebab anda sebagai pengguna untuk WhatsApp adalah lebih sesuai menggunakan Canva saja, tak perlu complicated punya website lah. Sebab anda nak menapis anda punya WhatsApp yang masuk ke anda punya WhatsApp lah, yang berkualiti lah, betul. So artinya data, anda dah dapat data daripada nombor telefon so anda tak perlukan data yang terlalu banyak untuk lihat anda punya dari segi website tersebut lah. Okey, tapi kalau buat website baik lagi bagus lah. Tapi mahal lah. Okey, kalau menggunakan website Canva, anda hanya menggunakan website Canva free, publish. Kalau nak beli domain dalam RM80. Publish, anda dah boleh buat iklan menggunakan trafik, dapat buat retargeting, dan anda sudah boleh menapis anda punya WhatsApp yang berkualiti. Dan data adalah nombor telefon WhatsApp yang anda dapat perlu di situ dan anda follow up. Itu dah cukup. Untuk saya untuk WhatsApp cukup. Kecuali anda lakukan e-commerce lah. Complicated funnel dia kan. So, saya menasihatkan anda jika anda berminat untuk mendapatkan sebuah website menggunakan Canva
Anda boleh klik di bawah ni, kami berikan tunjuk ajar A sampai Z. Tak faham Canva, kami ajar sampai A sampai Z untuk anda. Dan kami berikan 4 kelas tutorial untuk Canva website. So anda dapat 4 kelas berbagai bentuk jenis Canva website. So anda dapat idea untuk bina sebuah website yang baik. Tetapi juga sama kami berikan anda 12 ke 15, saya lupa, Canva website premium yang kami bina dan berikan untuk anda juga. So beli minat dapat di bawah sini. Sudah tiba masanya pada tahun 25 ini semua perniagaan harus mempunyai website. Marketplace, Shopee, TikTok pun makin teruk dengan commercial fee dan terbaru ni 50% untuk delivery. TikTok kan ikut lama lagi lah. Tak boleh Anda akan loss banyak duit bayar kepada mereka. Baik gunakan website, anda punya keuntungan adalah milik anda, tak ada commercial fee, tak ada apa, bulat-bulat untuk anda. Cuma jika anda gunakan gateway payment, anda kena bayar RM1 lah kalau dengan lebih. Tapi kalau guna WhatsApp, free. Anda untung 100%. So, itu kelebihannya website yang anda harus buat pada tahun 25 ini dan ke atas. Jangan ketinggalan. Ini nasihat saya untuk anda semua seorang peniaga bisnes online. It's time to change, to change your strategy. Okay? Alright. Minat apa ke bawah ni? Okay. Assalamualaikum.